Selamat kembali. Pernah tak anda terfikir, kenapa sesetengah bilik darjah tu rasa bertenaga dan hidup, manakala yang lain pula rasa macam senyap je? Hari ini, kita akan kupas satu anjakan besar dalam dunia pendidikan yang mengubah pembelajaran daripada syarahan pasif kepada satu pengembaraan yang aktif. Okey, untuk kita betul-betul faham perbezaan ni, jom kita bayangkan kita melawat dua bilik darjah yang sangat-sangat berbeza. Satu tu mungkin rasa macam biasa, macam zaman sekolah kita dulu. Yang satu lagi pula, yang ni menunjukkan ke mana arah tuju pendidikan masa depan. Cuba pejam mata sekejap dan bayangkan bilik darjah lama anda. Meja tersusun lurus, menghadap ke depan, cikgu berdiri di hadapan dan suasana senyap sunyi. Semua orang tengah salin nota. Suasana macam itulah, di mana guru adalah pusat segala-galanya, itulah model tradisional. Kenal kan? Cara lama ni senang je, kita dengar, kita hafal. Tapi cara yang baru ni, ia tentang melakukan, tentang tanya soalan, tentang mencari jawapan tu sendiri. Beza dia macam, kita tengok perlawanan bola sepak dekat TV, berbanding kita sendiri yang turun padang dan main. Rasa dia lain kan? Jadi, bila kita sebut aktif ni, apa sebenarnya maksud dia? Ia bukan pasal berlari-lari dalam kelas tau. Semuanya berakar umbi daripada satu idea yang sangat hebat yang dipanggil pedagogi berpusatkan pelajar. Menurut kajian, inilah definisinya. Ia satu pendekatan yang sengaja melibatkan pelajar dalam proses pembelajaran mereka. Perkataan kunci kat sini ialah sengaja. Maksudnya, ia satu anjakan yang dirancang dengan teliti daripada pelajar yang hanya menerima maklumat kepada pelajar yang jadi sebahagian daripada proses mencipta pemahaman tu. Jadi, macam mana rupa penglibatan aktif ni dalam dunia sebenar? Okey, ia bermula dengan penerokaan, membiarkan pelajar mengkaji sesuatu idea dengan cara mereka sendiri. Lepas tu, datang pula fasa penyoalan, galakkan mereka untuk mencabar dan menyiasat. Dan akhirnya, ia membawa kepada pembinaan. Di sinilah pelajar mula membina pemahaman mereka sendiri, satu persatu. Anjakan ni, dia bukan sekadar tentang aktiviti baru dalam kelas. Ia mentakrifkan semula peranan semua orang yang terlibat. Jom kita lihat macam mana peranan guru dan pelajar boleh berubah secara dramatik. Nah, tengok perbezaan ni. Guru beralih daripada menjadi pakar di atas pentas kepada pembimbing di sisi. Dan pelajar pula, mereka bukan lagi span yang hanya menyerap maklumat secara pasif. Mereka dah jadi arsitek kepada pembelajaran mereka sendiri. Ini adalah satu perubahan fundamental. Semua ni kedengaran hebat kan? Tapi soalan paling besar, adakah ia betul-betul berkesan? Mujurlah data dan kajian menyokong penuh idea ni. Jom kita tengok buktinya. Dan inilah intipatinya. Para pengkaji macam Bremner, Sakata dan Cameron dah jumpa bukti yang sangat jelas. Bila kita letakkan pelajar di pusat pembelajaran, kita bukan sahaja akan nampak pencapaian akademik yang lebih baik, tapi kita juga akan lihat sikap mereka yang lebih positif terhadap proses belajar itu sendiri. Secara spesifiknya, kajian-kajian ni menunjukkan 3 kemenangan besar. 1. Penguasaan kandungan yang lebih baik. 2. Motivasi yang meningkat. Dan 3. Sikap yang lebih positif terhadap subjek yang dipelajari. Senang cerita, pelajar belajar lebih banyak dan mereka lebih seronok melakukannya. Dan kalau anda seorang yang visual, carta ni menceritakan segalanya. Tengok je jurang perbezaan pencapaian tu antara bilik darjah tradisional berbanding bilik darjah berpusatkan pelajar. Beza dia sangat ketara. Angka-angka ni tak menipu. Pendekatan ni memang membuahkan hasil. Jadi, apakah kesimpulan besar yang boleh kita ambil daripada semua ni? Pendekatan ini bukan sekadar satu lagi teknik pengajaran. Ia sebenarnya satu falsafah tentang apakah tujuan sebenar pendidikan. Ada satu pepatah lama yang merumuskan segalanya dengan sempurna. Pendidikan tradisional ni selalunya dilihat macam kita tengah sibuk mengisi baldi yang kosong dengan fakta. Tapi, pembelajaran berpusatkan pelajar, ia tentang menyalakan api. Menyalakan api rasa ingin tahu, semangat dan keinginan untuk terus belajar seumur hidup. Jadi, saya nak tinggalkan anda dengan satu persoalan untuk difikirkan. Macam mana kita boleh nyalakan lebih banyak api semangat ini? Tak kiralah sama ada anda seorang guru, ibu bapa ataupun pelajar, cuba fikirkan satu perkara kecil yang boleh anda lakukan untuk menjadikan pembelajaran lebih aktif, lebih menarik dan lebih berpusatkan pelajar. Kerana percayalah, di situlah terletaknya masa depan pendidikan.